Pada hari Selasa, 23 Mei 1990, taufan yang jarang berlaku melanda Teluk Thailand, menyebabkan kapal penggerudi Seacrest terbalik. 91 daripada 97 anak kapal tidak terselamat. Beberapa siri penambahbaikan dan pengiraan dipersoalkan. Syarikat UNOCL ialah sebuah syarikat petroleum Amerika. Ia mempunyai asal-usul yang bermula sejak akhir abad ke-19. Berkedudukan di El Segundo, California, syarikat ini memainkan peranan penting dalam projek tenaga domestik dan global. UNOCL ialah ahli utama konsortium Centgas. Mereka ditugaskan untuk membina saluran paip Trans-Afghanistan yang menghubungkan rantau Kaspia melalui Afghanistan ke Lautan Hindi. Projek ini menjadi rumit selepas pengepungan Taliban di Kabul pada tahun 1996. Tetapi UNOCL berjaya mencari jalan untuk bekerjasama dengan Taliban bagi membina saluran paip tersebut. Pada Ogos 2005, UNOCL menggabungkan seluruh perniagaan petroleum huluannya dengan Chevron, menjadikan UNOCL sebagai anak syarikat milik penuh. Walaupun UNO menghentikan operasi sebagai entiti bebas, ia terus menjalankan pelbagai aktiviti di bawah nama Union Oil Company of California, yang kini merupakan syarikat Chevron. Kapal penggerudi Seacrest dinamakan sebagai Scan Queen ketika ia dibina dan kemudian ditukar kepada Seacrest. Ia dibina oleh Far East Livingston Shipbuilding Limited di Singapura, dimiliki oleh UNOCL Corporation dan dikendalikan oleh Great Eastern Drilling and Engineering Company. Ia didaftarkan di Panama dan siap pada tahun 1977. Kapal ini berukuran 110 meter panjang, 21 meter lebar dan mempunyai draft 7 meter di bawah garis air. Mengikut keperluan kod modu bagi unit penggerudian luar pesisir mudah alih, kapal ini dilengkapi dengan bot penyelamat dan peralatan keselamatan untuk melindungi seluruh anak kapal. SOLIS atau Peraturan Keselamatan Nyawa di Laut pada masa itu menetapkan mesti ada bot penyelamat untuk seluruh anak kapal di kedua-dua belah kapal. Apabila ia dilancarkan, Seacrest menggunakan keli dan meja putar yang diletakkan di tengah lantai penggerudian untuk memegang dan memutar rangkaian paip gerudi. Rentetan gerudi melalui keli yang memegang dan memutar rentetan gerudi di atas meja putar. Seacrest telah beroperasi di Teluk Thailand sejak tahun 1981, menggerudi telaga gas untuk UNOCL. Semasa menggerudi, kapal diikat di atas tapak telaga dengan 8 sau yang diedarkan di sekeliling kapal. Setiap sau seberat 14 tan dan dihubungkan ke kapal dengan kabel dawai setebal 50 mm dan lebih, 2000 meter panjang. Pada musim panas tahun 1989, Seacrest menjalani program penyelenggaraan dan naik taraf. Semua kabel sauh digantikan dengan kabel baru dan sistem penggerudian dinaik taraf. Naik taraf ini memanjangkan dan mengukuhkan derrik untuk menyokong top drive. Motor DC top drive yang besar dipasang pada rel penghadang di dalam derrik. Rangkaian paip gerudi digantung dan diputar dari atas. Selepas pengubahsuaian ini pada Seacrest, kestabilan pelantar dikira semula dan pengiraan tersebut diluluskan oleh American Bureau of Shipping atau ABS. Penambahan sistem gerudi pemacu atas telah menaikkan pusat graviti. Untuk menurunkan pusat graviti dan menjadikan kapal lebih stabil, sebuah tangki minyak di dek ditukar menjadi tangki air gerudi dan 2 ruang kosong ditukar menjadi tangki minyak. Pelantar tidak disemak selepas penyelenggaraan dan naik taraf, dan ia tidak menjalani ujian kestabilan untuk mengesahkan pengiraan pusat graviti. Ia dihantar terus kembali ke Teluk Thailand untuk meneruskan kerja-kerja penggerudian. Di Teluk Thailand, kapal penggerudi Seacrest telah berada di pinggir ribut tropika sejak hari Selasa, 31 Oktober 1989. Ia berlabuh dan sedang menggerudi di lapangan Platong. Pihak tentera Thailand dan Perkhidmatan Ramalan Cuaca Marin bergabung dengan Perkhidmatan Cuaca Swasta untuk membekalkan maklumat tentang ribut itu kepada rakan tempatan. UNOCL, syarikat eksplorasi minyak Mitsui. Mereka berjaya meramalkan laluan ribut itu menuju ke zon operasi Seacrest. Penguasa itu mengabaikan amaran ribut yang teruk dan memberitahu pasukannya bahawa sudah 50 tahun tiada taufan di Teluk Thailand. Jadi teruskan bekerja. Pada hari Selasa 21 November, operasi penggerudian diteruskan sementara ribut semakin kuat. Menjelang jam 12.30 hari, ribut itu sudah kelihatan di kaki langit. Kira-kira 70 batu tenggara Seacrest.
dengan angin di kapal mencecah 25 knot secara konsisten. Kadang-kadang bertiup kencang sehingga 38 knot. Kekuatan ribut itu semakin meningkat sepanjang hari, sehingga hari Jumaat 3 November, UNOCL tidak berkongsi maklumat mengenai taufan yang sedang menghampiri dengan Seacrest. Sudah lebih 4 dekad sejak taufan bermula di Teluk Thailand. Ia bukan sesuatu yang biasa berlaku. Kebiasaannya, taufan terbentuk di luar teluk, yang memberikan lebih banyak masa untuk menilai kekuatan dan laluannya. Terdapat lonjakan mendadak dalam kekuatan ribut berhampiran medan Platong pada pagi Jumaat 3 November. Apabila ia menghampiri Seacrest, cuaca berubah menjadi taufan yang mengganas. Dan Seacrest tidak mempunyai keupayaan untuk mengakses ramalan cuaca laut. UNOCL telah mengeluarkan peralatan radio dari Seacrest yang diperlukan untuk memantau perkhidmatan cuaca. Sebaliknya, kapten kapal menerima faks cuaca harian dari ibu pejabat UNOCL di Bangkok yang dihantar kepada eksekutif syarikat di atas kapal. Faks itu adalah laporan cuaca umum dan bukan ramalan cuaca marin khusus yang telah dikongsi oleh tentera Thai dengan UNOCL. Sebaliknya, UNOCL menghantar laporan harian dari Jabatan Meteorologi Thailand di Bangkok yang memfokuskan kepada cuaca di daratan. Biasanya, taufan akan hilang kekuatan apabila ia mendarat. Jadi, laporan itu meremehkan kekuatan taufan di laut. Pada 3 November, paip gerudi telah mencapai kedalaman 1,130 meter. Pada pukul 12.30 malam, penyelia akhirnya memberikan arahan untuk menghentikan aktiviti penggerudian. Pada pukul 1.00, angin dan keadaan laut meningkat dengan ketara. Menjelang pukul 0300, paip gerudi di dalam lubang gerudi tergantung pada ram bawah, iaitu tempat di mana ia boleh dipotong sekiranya berlaku kecemasan. Tetapi pekerja pelantar tidak mempunyai masa untuk menggerudi paip gerudi sepanjang 27 meter yang masih tegak di dalam derrik. Mereka terpaksa meninggalkan paip berat di dalam derrik dengan top drive berada di bahagian atas derrik, menyebabkan pusat graviti beralih ke titik paling tinggi. Pada jam 04.30, kapal sokongan Grey Guard melepaskan diri dari pelampung tambatan dan memulakan manuver mengelak untuk mengelakkan daripada melanggar Seacrest dalam keadaan ombak dan angin. Pada jam 05.30, riser tercabut dari tambatannya, menambah lagi cabaran yang semakin meningkat. Riser ialah bahagian infrastruktur di bawah air yang membantu memberikan daya apungan kepada rangkaian paip gerudi. Kapal sokongan Grey Guard mendapat kebenaran untuk meninggalkan kawasan tersebut. Pada jam 09.45, Seacrest kehilangan kabel sauh nombor 3, 6, 7 dan 8 tanpa ketegangan pada kabel 4 dan 5. Kestabilan kapal kini bergantung pada sauh 1 dan 2. Dari jam 9.55 hingga jam 10.40, komunikasi radio terganggu secara berselang-seli kerana kehilangan kuasa elektrik. Kapal sokongan di kawasan tersebut dapat melihat bahawa Seacrest mengekalkan kedudukannya. Pada jam 10, UNOCL menubuhkan pusat kecemasan di Bangkok untuk memberikan bantuan kepada armada kapalnya. Peninjau yang ditempatkan di pelantar Platong bersiap sedia untuk kemungkinan operasi menyelamat di laut. Pada jam 10.16, Seacrest berjaya menghubungi Bangkok yang menasihatkan supaya melepaskan semua kabel dan mengekalkan satu sauh. Sambil mengemudi menghala ke arah ribut, kemaskini kedudukan ribut disalurkan kepada pelantar oleh Bangkok. Seacrest memberitahu Bangkok bahawa keadaan semakin stabil walaupun air masuk ke dalam bilik penjana sandaran. Kelajuan angin mencecah sehingga 85 knot. Pada pukul 11.00, eksekutif syarikat di Seacrest melaporkan bahawa kapal sedang bertahan pada kabel sauh nombor 1 dan pendorong kapal berfungsi pada kapasiti maksimum. Kemudian, Seacrest melaporkan mereka telah kehilangan sauh nombor 2 dan kabel nombor 4 serta 5 menjadi longgar. Hanya tinggal sauh nombor 1 yang masih bertahan. Bangkok menasihatkan kapal bahawa jika kabel sauh nombor 1 putus, mereka harus melepaskan kabel nombor 4 dan 5. Pada jam 12.17, mata ribut melintasi tepat di atas Seacrest. Tetapi Seacrest melaporkan mereka telah kehilangan sauh nombor 1 dan kapal sedang condong 5 darjah ke kiri kerana beberapa peralatan penggerudian telah berganjak. Air laut telah membanjiri bilik lumpur dan beberapa petak di seluruh kapal telah mengalami kerosakan. Mereka mengimbangi keadaan dengan melaraskan paras lumpur penggerudian. Anak kapal di kuartus belakang bimbang terperangkap di bawah dek jika pelantar itu banjir.
Mereka cuba keluar ke dek belakang. Ketika pelantar bergoyang dan ombak menghempas dek, para lelaki berpaut dengan terdesak pada pagar dan berebut-rebut untuk mengekalkan kedudukan mereka. Ken Nolan, salah seorang anak kapal, menggunakan hos bomba untuk membuat tali penyelamat supaya lelaki-lelaki lain boleh berpaut. Tali penyelamat ini membolehkan anak kapal keluar dari kabin belakang dan berpaut di atas dek. Pada pukul 12.50, Seacrest cuba menghubungi kapal penggerudi Robre T4, tetapi mesej itu tidak diterima. Pada pukul 13.26, Seacrest menghantar komunikasi terakhirnya. Kapal telah condong 5 darjah ke kiri dan paip penggerudi telah tercabut. Usaha mencari dan menyelamat dikendalikan oleh UNOCL dan Tentera Laut Diraja Thailand. UNOCL tidak mempunyai pelan tindak balas kecemasan, jadi mereka terpaksa bertindak secara spontan. Mereka menerahkan helikopter, bot dan penyelam untuk operasi menyelamat. Pada hari Sabtu, 4 November, sebuah helikopter menemui bangkai kapal yang terbalik terapung kira-kira 4 batu nautika dari tapak telaga. Penyelam memasuki bangkai kapal untuk mencari kru yang terperangkap, manakala bot bekalan dan helikopter menyisir perairan sekitar untuk mencari kemungkinan mangsa yang terselamat. Penyelam menemui 2 mayat di jambatan kapal, tetapi tiada yang terselamat. Menjelang hari Ahad, 5 November, bot bekalan dan helikopter UNOCL telah meliputi kawasan yang luas dalam radius kira-kira 30 batu dari Seacrest. Kawasan pencarian ditetapkan oleh Manual Carian dan Penyelamatan Kebangsaan Amerika Syarikat. Tiada mangsa yang ditemui selamat. Antara 5 dan 6 November, bot nelayan Thai dan Tentera Laut Thai menemui 6 orang yang terselamat dalam 2 kumpulan berasingan hampir 70 batu barat laut dari Seacrest. Kini, UNOC mengabaikan Manual Carian dan Penyelamatan AS dan mengira trajektori di mana-mana mangsa yang terselamat boleh hanyut dengan mengambil kira ombak, angin dan arus di bawah keadaan taufan. Pengiraan menunjukkan bahawa mangsa yang terselamat hanyut lebih jauh dan lebih laju dalam 24 jam pertama berbanding radius carian 30 batu nautika yang asal. UNOCL mengalihkan usaha pencariannya ke kawasan ini. 4 mangsa terselamat dari Thailand menyaman UNOCL atas kecederaan peribadi dan keluarga anak kapal yang hilang menuntut tuntutan salah mati. Mereka memberi tumpuan kepada 2 punca utama. Pertama, mereka menganggap UNOCL bertanggungjawab kerana tidak memindahkan kaki tangan yang tidak penting dan tidak menyediakan Seacrest untuk cuaca buruk lebih awal sebelum taufan tropika menghampiri berdasarkan ramalan marin yang tersedia. Kedua, mereka mendakwa UNOCL gagal memastikan kapal itu layak berlayar dalam muat penggerudian semasa menggunakan tambatan sauh dan meninggalkan paip penggerudian di dalam derik yang secara langsung menyebabkan kapal yang berat di bahagian atas itu terbalik. Sebagai sebahagian daripada strategi pembelaannya, pasukan undang-undang UNOCL Thailand melantik sebuah syarikat swasta yang dipanggil Failure Analysis Associates Incorporated atau FAA. FAA menjalankan siasatan menyeluruh terhadap peristiwa yang berkaitan dengan kehilangan kapal tersebut. Siasatan FAA merangkumi keadaan fizikal dan reka bentuk kapal, kesan cuaca, usaha mencari dan menyelamat serta protokol keselamatan. Mangsa yang terselamat dari Thailand tidak ditemu bual dan keterangan mereka tidak diambil kira semasa siasatan syarikat. Syarikat tidak melihat ramalan laut yang diberikan oleh tentera Thailand kepada UNOC sebelum ribut berlaku. Mereka menjalankan kajian kestabilan yang mendalam dan membuat kesimpulan bahawa kapal tersebut mematuhi piawaian American Bureau of Shipping dan bahawa pengubahsuaian kapal untuk memasukkan unit top drive telah meningkatkan kestabilan kerana penukaran tangki gerudi, air dan minyak yang menambah pemberat sebagai sebahagian daripada pengubahsuaian tersebut. Tetapi mereka juga menyatakan bahawa mereka tidak menemui sebarang rekod pengiraan atau pensijilan ABS yang berkaitan dengan kestabilan kapal selepas pengubahsuaian pemacu atas dilakukan. Mereka juga mendapati bahawa UNOCL telah membuat kesilapan dalam pengiraan mereka mengenai saat kapal akan terbalik akibat angin. Walaupun terdapat kesilapan dalam pengiraan dan kekurangan ujian, laporan akhir mereka menyatakan bahawa pada masa kapal itu terbalik, ia beroperasi dalam piawaian kestabilan yang boleh diterima. Kemudian mereka menekankan bahawa manual operasi kapal mempunyai arahan yang membenarkan pusat graviti menegak kapal melebihi had yang boleh diterima, yang berpotensi mengurangkan kestabilan. Walau bagaimanapun, FAA mengatakan itu tidak relevan kerana dalam operasi harian, kapal tersebut kekal di bawah pusat graviti menegak maksimum yang dibenarkan sebelum terbalik. FAA melaporkan bahawa kebanyakan anak kapal berkumpul di dek utama, berhampiran stesen berkumpul untuk meninggalkan kapal.
Tetapi mangsa yang terselamat mengatakan kebanyakan anak kapal berkumpul di dek belakang. FAA menyimpulkan bahawa kapal tersebut kelihatan dapat mengendalikan laut dan angin dengan memuaskan sehingga ia menemui ombak yang lebih besar yang menyumbang kepada terbaliknya kapal. Mangsa yang terselamat tidak bersetuju, mengatakan kapal itu bergelut dengan angin dan ombak sehingga menyebabkan sea crash terbalik. FAA mengesyorkan bahawa saman itu tidak berasas. UNOCL telah mengupah FAA untuk menyiasat kemalangan-kemalangan tersebut. Walaupun mereka menemui kekurangan dalam pengiraan kestabilan reka bentuk dan manual operasi, mereka masih mengesyorkan bahawa sea crash layak berlayar mengikut undang-undang. Jika mereka diupah oleh mangsa-mangsa, saya tertanya-tanya sama ada cadangan mereka akan tetap sama. Selepas rundingan panjang di Houston, Texas, UNOCL mencapai penyelesaian dengan keluarga-keluarga mangsa yang terkorban, mengelakkan perbicaraan dan menyelesaikan semua tuntutan mereka. Ken Nolan yang menyediakan tali keselamatan untuk anak kapal meninggal dunia di jambatan kapal bersama kapten apabila sea crash terbalik. Penyelam menemui jam kapal yang beroperasi dengan bateri. Ia menunjukkan pukul 13.50 waktu sea crash terbalik.